Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah sistem kepercayaan tu boleh jadi panduan yang lengkap untuk setiap inci kehidupan kita? Hari ini, kita akan bongkar satu rangka tindakan kehidupan yang diambil terus dari silibus pendidikan Islam. Dan ini, bukan sekadar senarai buat dan jangan, tapi lebih kepada sebuah peta strategik untuk kita semua menavigasi dunia. Jadi, persoalan besarnya dekat sini ialah macam mana satu kepercayaan boleh merangkumi semua benda daripada apa yang kita rasa dalam hati sampailah cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Inilah yang kita nak cuba fahamkan bersama hari ini. Okey, untuk fahamkan semua ni, kita akan lalui 5 bahagian utama. Kita akan mula dengan asas kepercayaan, lepas tu kita tengok amalan harian, kemudian cara berinteraksi dalam masyarakat, apa yang kita boleh belajar dari sejarah, dan akhir sekali, prinsip penting yang ikat semua ni sekali. Anggap je ni macam peta perjalanan kita. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Macam mana-mana binaan yang hebat, mestilah perlukan asas yang kukuh kan? Dalam kerangka ni, asasnya ialah akidah, iaitu set keyakinan teras yang membentuk cara seseorang tu melihat dunia sekeliling dia. Cuba bayangkan, anda tengah berjalan atas tali yang tegang. Sebelah kiri, ada rasa takut jatuh, itulah khauf, rasa tanggungjawab yang buat kita berhati-hati. Sebelah kanan pula, ada keyakinan yang jaring keselamatan akan sambut kita. Itulah raja, harapan pada rahmat Tuhan. Kesimbangan inilah yang jadi nadi emosi dan rohani seseorang. Dan yang menariknya kat sini, kita boleh nampak betapa dalamnya konsep kepercayaan ni. Ia bukan setakat tentang perbuatan yang orang nampak, macam sembah berhala. Tapi ia juga sentuh niat yang tersembunyi dalam hati. Contohnya, buat baik sebab nak orang puji. Dua-dua ni, walaupun satu jelas dan satu tersembunyi, dianggap lari daripada landasan utama kepercayaan. Okey, bila asas kepercayaan dah kukuh, macam mana pula ia diterjemahkan dalam perbuatan seharian? Di sinilah kita masuk bahagian kedua, ibadat atau amalan-amalan teras yang memainkan peranan penting dalam membentuk rutin dan cara hidup seorang Muslim. Contoh paling jelas, kita tengok ibadah haji. Ia bukan sekadar perjalanan fizikal, tapi ia macam satu simulasi perjalanan rohani yang sangat tersusun. Setiap langkah dari kita pasang niat sampailah ke kemuncaknya iaitu wukuf di Arafah, semua tu ada simbolik yang mendalam tentang penyerahan diri dan kesatuan. Kalau kita tengok sekali imbas, haji dengan umrah ni nampak macam sama je. Tapi perbezaan utamanya ada pada masa dan beberapa rukun penting. Haji hanya boleh dibuat pada waktu tertentu dan ada rukun wukuf yang wajib. Sebab tu, ia jadi satu peristiwa besar sekali seumur hidup. Umrah pula lebih fleksibel, boleh dibuat bila-bila masa je. Baik, kita dah sentuh bab asas peribadi. Sekarang, macam mana pula kerangka ni berfungsi dalam masyarakat yang lebih besar? Bahagian ketiga ni, kita akan lihat bagaimana prinsip kepercayaan ni diguna pakai dalam interaksi sosial, terutamanya dalam bab etika dan ekonomi. Sekarang kita masuk ke bab ekonomi, muamalat Islam. Fikirkan ia macam satu set peraturan etika untuk semua urusan kewangan. Daripada kita jual beli di pasar sampailah ke sistem perbankan yang kompleks. Apa matlamat utama dia? Untuk wujudkan satu sistem ekonomi yang adil dan bebas daripada sebarang penindasan. Jadi, untuk pastikan keadilan itu tercapai, ada beberapa benda yang dilarang sama sekali. Ini termasuklah riba atau faedah yang boleh menekan, urus niaga yang boleh memudaratkan, apa-apa bentuk penipuan atau ketidakpastian dan juga perjudian. Semua ni tujuannya satu, untuk lindungi semua pihak yang terlibat dalam urus niaga. Definisi rasuah ni memang tajam kan? Ia tunjukkan yang rasuah ni bukan sekadar pasal duit. Ia adalah satu tindakan yang sengaja nak putar belitkan apa yang benar dan akhirnya boleh runtuhkan tiang keadilan dalam masyarakat. Okey, semua prinsip ni nampak sangat ideal atas kertas. Tapi macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar? Untuk itu, kita kena undur sikit ke belakang dan tengok sejarah macam mana rangka tindakan ni pernah diguna pakai dalam pembinaan tamadun dulu. Garis masa ini tunjukkan 3 era pemerintahan awal yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kita ada zaman Khulafa Ar-Rashidin sebagai era asas, diikuti oleh zaman Bani Umayyah yang meluaskan empayar dan diakhiri dengan zaman keemasan Bani Abbasiyah yang sangat terkenal dengan perkembangan ilmu pengetahuannya. Apa yang menarik, setiap era ni tinggalkan legasi yang berbeza tapi sama-sama penting. Zaman paling awal fokus pada pemeliharaan kitab suci. Zaman seterusnya pula seragamkan bahasa untuk satukan empayar yang sangat luas. Dan zaman selepas itu, mereka bina pula pusat keilmuan yang jadi mercu tanda ketamadunan dunia pada waktu itu.
Dan sekarang, kita dah sampai ke bahagian kelima dan terakhir. Boleh kata inilah prinsip yang mengikat semua elemen yang kita dah bincangkan tadi. Ia macam gam yang menyatukan keseluruhan kerangka ni, konsep wasatiyah atau prinsip kesederhanaan dan keseimbangan. Jadi, apa sebenarnya wasatiyah ni? Penting untuk kita faham, ia bukan bermakna ambil jalan tengah yang senang atau jadi biasa-biasa je. Sebaliknya, ia adalah tentang mencari titik optimum. Satu titik di mana keadilan, keseimbangan dan kecemerlangan tu bertemu, tanpa kita jadi terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri. 4 prinsip ni, keadilan, keseimbangan, kesederhanaan dan kecemerlangan, semuanya saling melengkapi. Anda tak boleh capai kecemerlangan yang sebenar tanpa keadilan. Anda tak boleh dapat keseimbangan tanpa kesederhanaan. Keempat-empatnya kena bergerak seiring untuk membentuk sebuah komuniti dan individu yang cemerlang. Jadi, sebagai penutup, kita akhiri kupasan ini dengan satu soalan untuk kita renungkan bersama. Dalam dunia kita hari ini yang penuh dengan tarikan ekstrim, apa agaknya nilai sebenar sebuah rangka tindakan yang sentiasa ajak kita untuk kembali ke jalan tengah? Jalan yang penuh keseimbangan, keadilan dan kesederhanaan. Fikir-fikirkan.